Samad, manakala pancaragam yang mengiringi pembarisan adalah dari Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja di bawah pimpinan Lieutenant Hormat Diraja, kejar tombak. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kebahagiaan, taufik dan hidayah, nikmat dan rahmat ibni almarhum Sultan Badrisyah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Hajah Haminah. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, lindungilah kami pada setiap waktu dan ketika, jauhkan diri kami daripada mara bahaya. Ya Allah, anugerahkan Rabbil Alamin. Maka
Tan Sri Datuk Muhammad Ghazali bin Al-Jid. Sebagai Chancellor, maka dengan ini menganugerahkan ijazah penghormat sarjana dalam bidang kejuruteraan pertahanan kepada Colonel Besar Haji Murad bin Haji Jaafar. Faizal bin Murad, anak anda kepada Colonel Haji Murad bin Haji Jaafar untuk menerima ijazah hormat sarjana dalam bidang kejuruteraan pertahanan oleh kerana kesihatan penerima yang tidak mengizinkan. Ampun. Dan Tuanku Chancellor menganugerahkan ijazah Doktor Falsafah kepada graduan yang namanya tersenarai di dalam buku atur cara convocation. Ampun Tuanku. Dengan kuasa yang ada pada beta sebagai Chancellor, maka beta dengan ini menganugerahkan ijazah Doktor Falsafah kepada graduan yang namanya tersinarai di dalam buku atau cara convocation. Reinforced concrete subjected to air blast loading. Electric dan elektronik. Position tracking for tracked unmanned ground vehicle UGV using discrete Kalman filter. Meja Ustaz Haji Daud pengurusan sumber. Limpah perkenan Tuanku Chancellor menganugerahkan ijazah sarjana muda kejuruteraan awam, ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal, ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dan elektronik komunikasi, dan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dan elektronik kuasa kepada para graduan yang namanya tersenarai di dalam buku atau cara convocation. Ampun Tuanku. Dengan kuasa yang ada pada beta sebagai Chancellor, maka beta dengan ini menganugerahkan ijazah sarjana muda kejuruteraan awam, ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal, ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dan elektronik komunikasi, dan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dan elektronik kuasa kepada para graduan. Pegawai Kadet Diana Syah Pegawai Kadet Muhammad Yusrin, Pegawai Kadet Muhammad Zamir bin Zainab, Pegawai Kadet Muhammad Farhan Adli bin Azhar,
Muhammad Kamal bin Kelin. Pegawai Kadet Muhammad Fahmi bin Jamal. Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Keselamatan Sistem Komputer dan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Sistem Cerdas kepada para graduan yang namanya tersenarai di dalam buku atau cara convocation. Ampun Tuanku. Dengan kuasa yang ada pada beta sebagai Chancellor, maka beta dengan ini menganugerahkan ijazah Sarjana Muda Teknologi Maritim Dipersilakan Syafiq bin Ruslan, graduan kelas pertama Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kuasa Fakulti Kejuruteraan. Untuk makluman, Pegawai Kadet Muhammad Syafiq bin Ruslan sedang menjalani latihan di Royal Military Academy Sandhurst, United Kingdom. Graduan kelas pertama Kuasa Abdul Rauf bin Abdul Manap, Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal. Nur Syazwani binti Mahadi, Ijazah Sarjana Muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan perkenannya juga beta dan Raja Permaisuri Agong dapat berangkat ke Istiadat Convocation Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang keempat pada tahun ini. Pada saat ini, beta amat wajar sekali bagi beta untuk berkongsi kegembiraan dengan ahli keluarga para graduan serta dengan para graduan sendiri di atas kejayaan anda semua melalui pengajian dan latihan ketenteraan yang amat padat lagi profesional di UPNM ini. Oleh kerana itu, para anggota tentera serta pejabat awam lain juga mestilah terus kekal memelihara pribadi murni serta berintegriti tinggi setelah bersara dari perkhidmatan mereka. Dengan ini, beta isytiharkan sidang pertama Istiadat Convocation keempat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ditangguhkan. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa semua graduan pada Istiadat Convocation tahun ini
adalah ahli alumni UPNM. Tangguhan sidang pertama istiadat convocation keempat Universiti